Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada 9 Mei dimainkan video permohonan maaf blogger Wan Muhammad Azri Wanderis terhadap Ketua Polis Negara KPN Tan Sri Razaruddin Husin dan mahkamah. Video berdurasi 5 minit itu menggunakan latar belakang lagu popular Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Maafkan Kami, disifatkan sebagai lawak jenaka dan tidak ikhlas oleh Peguam Ram Kumar yang mewakili Razaruddin. Mendengar perkara itu, Pesuruhjaya Kehakiman Ganti Chung membenarkan permohonan Razaruddin untuk memulakan prosiding komitel hina mahkamah kali kedua terhadap blogger itu. Prosiding komitel kali kedua itu berhubung kegagalan Wan Muhammad Azri mematuhi perintah mahkamah yang menghendakinya selaku defendant menyiarkan permohonan maaf tanpa syarat kepada Razaruddin dan mahkamah di platform media sosial selama 7 hari. Terdahulu, Ra'a berhujah permohonan maaf tanpa syarat yang mana defendant sepatutnya perlu mendiamkan diri selepas permohonan maaf dibuat di mahkamah pada 30 April lalu.